Setiap kali banjir melanda di negeri Terengganu, laporan segera amat penting bagi memastikan tindakan pantas dapat diambil demi keselamatan semua. Bagi mengatasi cabaran ini, JPS Terengganu memperkenalkan MyCredit, sebuah aplikasi inovasi digital yang menggalakkan aktiviti kesukarelawanan komuniti dalam membantu pelaporan banjir. Melalui aplikasi ini, laporan boleh dihantar terus dari lapangan, direkod secara atas talian dan dipaparkan dalam dashboard yang mesra pengguna serta masa nyata. Aplikasi ini turut memperkukuh kerjasama antara komuniti dan pihak JPS. Selain itu, aplikasi ini turut meningkatkan penglibatan komuniti bersama JPS Terengganu serta membantu jabatan dalam proses pelaporan kejadian banjir. Melalui aplikasi ini juga, aktiviti kesukarelawanan komuniti dapat digalakkan kerana pengguna yang aktif membuat pelaporan akan berpeluang menerima anugerah komuniti air sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan mereka kepada jabatan. Pada tahun ini, komuniti yang aktif membuat pelaporan di setiap DUN di daerah Dungun telah diberikan pengiktirafan bersempena sambutan Hari Air Sedunia peringkat negeri Terengganu. Berikut adalah MyCredit tercipta, inovasi baharu yang memudahkan laporan banjir, cepat, mudah dan mesra pengguna. Brainstorm. Signifikasi pemilihan projek. Pemikiran reka bentuk. Takrifkan. Idea. Prototype. Ujian. Pelancaran. Kerjasama antara agensi. Penciptaan MyCredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Yang Berhormat Adun Sura, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada JPS Dungun di atas kejayaan melaksanakan dan membuat satu laman web untuk memudahkan JPKK saya untuk menyampaikan aduan. Program JPS CC, JPS Critical Care ni satu program yang cukup bagus. JPS Credit Care ni satu program yang cukup bagus, memudahkan JPKK saya untuk menyalurkan aduan terus kepada pihak JPS. Terima kasih JPS Dungun.